So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku decide untuk voice over je sebab biasalah pagi-pagi aku tak ada mood nak record video. So jom kita pergi ke tempat kerja. Ni adalah kawasan perumahan aku. Nama kawasan perumahan ni adalah kawasan perumahan Cengal Lepong Perdana Balok, Kuantan. So kawasan rumah aku ni lebih kurang tak tahulah berapa kilometer dari tempat aku kerja, tapi 7 minit. So ni adalah laluan bypass dia. Laluan ni adalah tempat main orang selalu accident. So kita dah sampai kita punya office. Ni Aina, intern sekali dengan aku. So ni adalah laluan yang aku selalu keluar masuk dekat office ni. Ni adalah pintu tikus. Sebab dia punya main pintu kat belah depan. So ni bilik untuk aku punch card. Selama 6 bulan aku punch card dekat sini. So berbaki 2 hari aku buatlah video, buat kenangan. Nanti dah tak tahulah punch card ke scan muka ke akan datang, I don't know. So ini adalah tangga-tangga kejayaan aku ke tempat kerja hari-hari. Okay, aku dah sampai dekat tempat aku. Hai. So biasa pagi-pagi aku akan buka aku punya report disebabkan ni adalah minggu-minggu terakhir, week 24. So aku akan busy dengan aku punya report dan logbook. So biasalah aku akan buat nota kejap lagi apa yang aku buat untuk minggu ni. So ni adalah laluan bypass juga untuk kita orang ke Linus. Laluan ni penuh lori dan jalan dia teruk. Kita orang dah sampai pintu 2 hantar resume kat Linus. So kita orang pun dah settle hantar resume dekat Linus. So sekarang kita orang nak pergi makan tengah hari. Lepas tu balik semula ke office. Tapi jauh juga ya daripada tempat kita orang intern, 10 kilo. Ya Allah Ta'ala. Tapi semoga ada rezeki, semoga ada sinar, insyaAllah. So stay tune. Aku akan tunjuk tempat yang aku selalu makan kalau lunch. Sebab aku lagi 2 hari untuk habiskan intern dekat sini. Sekarang dah hari Rabu. Aku harap hari ni ada tempoyak. Aku pun sama. Aku harap ada sambal tempoyak hari ni. So stay tune. Nanti kita orang sampai kedai favourite kita orang tu, nanti aku akan buat video. Bye. So dah sampai dah tempat favourite kami untuk lunch. Aku tak nak buat video sangat sebab aku segan sini ramai orang. So tak ada pun tempoyak hari ni, unfortunately. So it's okay. So aku dah balik office. Tada! Tak ada pun. Dah balik office, dah makan lunch. Sekarang ni pukul 2 dah. Tak apa lagi. Okay, hai lagi. So sekarang dah pukul 5. Masa dah time untuk balik ke rumah. Bibir agak kering. So no. Gunalah G2G. So ni adalah benda yang aku selalu pakai kalau bibir aku kering. So time to shut down dan mengemas untuk balik. Sebenarnya aku dah kemas awal sebelum pukul 5. Pukul 5 lah, tapi aku still turun lambat pukul 5 suku sebab tiba-tiba ada kerja yang perlu aku settlekan secara tiba-tiba. So it's okay. Aku
kalau masa tu dah time pukul 5, memang aku akan kemas-kemas dan aku akan balik. So intern yang lain jangan pura-pura baik, korang pun sama je. Pukul 5 Tanta dah galas beg, Tanta dah duduk dekat tempat mesin punch card. So actually dah alang korang tengok video aku ni, aku cuma nak bagi tahu esok hari Khamis aku akan buat juga vlog di mana esok company aku nak buat farewell kita orang, buat awal sikit. Patutnya hari Jumaat, tapi buat hari Khamis sebab aku nak excuse half day. Ni bukan saja-saja half day je, ni aku habis kerja terus nak balik Perak, ada urusan yang tertentu. So ni adalah pantry aku, basuh cawan yang aku buat tea. So settle kerja untuk hari ni. Kita dah punch card. Sekarang kita nak balik rumah. Sekarang dah pukul 5. Baik dia buat sikit sebab ada benda yang perlu diselesaikan. So selesai kerja kita untuk hari ini. Esok adalah hari Khamis. Esok kita ada farewell. Tak jadi hari Jumaat sebab Jumaat masa yang singkat dan aku nak half day balik Perak. So korang tengoklah ni, aku ada simpan dah sikit barang-barang dalam kereta sebab aku nak clearkan bilik aku untuk balik Perak nanti. So thank you for watching and see you on my next video.